dan kedaulatan Raja-Raja Melayu memerintah negara ini. Yang kelima, kami isyhad Islam ialah agama persekutuan. Yang keenam, kami tetapkan bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu. Dan yang ketujuh, kami amanahkan dan kami bertanggungjawabkan kepada Raja-Raja Melayu untuk melindungi keistimewaan orang Melayu dan kepentingan kaum lain. Wahai pejuang-pejuang bangsa yang berada di dalam Dewan ini, parti apakah yang boleh kita harapkan untuk mempertahankan 7 wasiat Raja Melayu ini? Parti apakah? Parti Keramat. Parti apa yang patut kita harapkan untuk mempertahankan 7 wasiat ditulis oleh Raja Melayu? Parti UMNO. Syukur Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah kerana saudara-saudara, sahabat-sahabat semua tahu jawapannya. Hanya UMNO lah parti yang boleh kita harapkan untuk mempertahankan ke-7 wasiat yang telah diamanahkan kepada kita. Kita nak serah amanah ni kepada PAS. PAS hari ni dah jadi tunggangan DAP. Nak bagi pada PKR. Hak kita Melayu nak bagi sama rata pada kaum bangsa lain. Tak boleh nanti video seks. Nak bagi DAP, tentu-tentu parti berjiwa perkauman. Macam ni. Jadi tidak ada parti lain yang boleh membantu mempertahankan hak orang Melayu sampai hari ini daripada mereka melayankan UMNO Parti Keramat yang kita jadi ahli daripada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, dengan dasar yang telah dibawa oleh UMNO lah, maka pada hari ini kita akan dapat lihat betapa tingginya maruah dan martabat Melayu pada hari ini. Di zaman awal kemerdekaan dan sebelum kemerdekaan, boleh dikatakan Melayu ini bekerja sebagai petani, penuris dan nelayan. Paling tinggi pun masa itu dia jadi konstebel polis. Jadi prefek dalam askar. Ini masih mula kita awal. Terutamanya askar Melayu lah. Sebab raja-raja itu buat askar Melayu. Ini tempat kedudukannya orang Melayu. Zaman awal merdeka dan sebelum merdeka. Tapi pada hari ini kita dapat lihat disebabkan dasar-dasar perjuangan UMNO lah, kita ada pemimpin daripada orang Melayu. Paling contoh dekat timbalan kita orang Melayu. Disebabkan dasar-dasar perjuangan UMNO lah, maka saya, saudara-saudara, tuan-tuan berada dalam Dewan Keramat, Dewan Bertuah ini. Disebabkan oleh UMNO. Saya bukan nak lawan kehendak Tuhan. Sebab Tuhan dah cakap, berusahalah kamu. Aku takkan ubah nasib kaum itu kecuali kaum itu merubahnya. Jadi disebabkan perjuangan membela, mempertahankan orang Melayu UMNO, hari ini kita dapat tengok ramai menteri, timbalan menteri di kalangan orang Melayu. Ramai doktor-doktor daripada orang Melayu. Ramai engineer daripada orang Melayu. Malah ketua polis, ketua angkatan tentera kita juga adalah orang Melayu. Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya kita hidup, saudara-saudara, sahabat-sahabat dalam Dewan hidup sebagai pejuang parti ini sebenarnya bukan senang, susah tuan-tuan. Apa yang boleh saya perkatakan hari ini, perjuangan yang kita dukung, perjuangan yang kita bawa, kita ni hidup dah umpama lilin membakar diri. Tanya pada sahabat-sahabat dalam ni, sahabat-sahabat ni berjuang umpama lilin membakar diri. Yang mana perjuangan kita pada hari ini bukan untuk kita, tetapi generasi yang akan datang. Macam mana yang kita nikmati sekarang. Datuk nenek kita perjuangkan kemerdekaan, kita dah rasa nikmat. Sekarang
kita punya tugas untuk mempertahankan kemerdekaan supaya generasi muda yang akan datang pula merasa nikmatnya. Sanggup tuan-tuan berjuang untuk balik? Tak sanggup. Kalau tuan-tuan tak sanggup nak berjuang untuk kesenangan orang lain, saya tak tahu nak cakap apa lah. Sebab masalah Mak UMNO kita berjuang bukan untuk kepentingan diri, untuk generasi akan datang. Untuk anak-anak kita besok, cucu-cucu kita besok. Tuan-tuan, puan-puan, dalam dunia ni, bukan dekat Malaysia saja, dalam dunia ni, saya nak ingatkan, tak ada satu bangsa pun yang tidak akan memperjuang dan mempertahankan hak bangsa itu. Betul atau tidak? Alhamdulillah, sedar. Dah. Confirm. Dan saya dekat sini pun nak bagi tahulah pada bangsa-bangsa asing yang ada kat Malaysia ni. Kami, saya tak tahulah kalau saudara-saudara setuju atau tidak kan saya. Apa yang kita perjuangkan, apa yang kita minta hari ini kita pertahankan, kita tak minta hak bangsa-bangsa lain, betul tak? Apa yang kita lakukan hari ini, kita cuma pertahankan hak kita. Betul? Jadi bangsa asing jangan risau. Kami UMNO tak minta hak mereka dan kami pun tak berniat nak rampas hak mereka. Apa yang kami lakukan hari ini, kami nak pertahankan hak kami. Betul tak? Jadi kalau kawan-kawan setuju, bolehlah saya nyatakan di sini bahawasanya kami UMNO tak pernah fikir nak minta hak bangsa lain, tak pernah fikir nak rampas hak lain. Cuma apa yang kami lakukan adalah mempertahankan hak kami dan mempertahankan wasiat, 7 wasiat raja kami yang telah termaktub dalam perlembagaan. Pada malam ini juga, Datuk, saya nak tegaskanlah, kami pemuda UMNO Pandan ni, takkan membenarkan bangsa lain usik walau seinti pun hak kami di bumi bertuah ini, Datuk. Kami, Datuk, pemuda Pandan berikrar akan menentang habis-habisan petualang bangsa yang bergadai maruah bangsa demi kepentingan peribadi. Itu ikrar kami, Datuk. Kami akan tentang habis-habisan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kami pemuda Pandan, Datuk, tak sanggup nak lihat bangsa Melayu ni umpama melukut di tepi gatang, hidup merempat di negeri sendiri, Tok. Kami pemuda takkan benarkan, Tok. Saya terlupa tadi, minta maaf. Nanti kawan-kawan saya Ketua Pemuda bahagian kecil hati pula. Saudara Mahdi, Ketua Pemuda Serambut, lupa sahabat ni. Ni sahabat saya, Saudara Mak Nur daripada Kuala Selangor. Minta maaf. Hey. Tetapi saya nak bagi ingatan. Kalau kita kata nak berjuang, nak bertahan pun, apa yang boleh saya perkatakan? Jangan bicaralah pasal perjuangan. Jangan bicara pasal hak Melayu. Sekiranya kita tumpas pada pilihan raya ke-13 nanti, tak usah bicara benda ni. Lupakan pasal perlembagaan pasal 3. Siapa ada baca buku perlembagaan pasal 3 apa dia? Pasal 3 baca. Lupakan tu semua. Sekiranya kita kalah pada pilihan raya 13 yang akan datang. Tak ada. Apa? Tidur lah. Balik kena intan lah. Apa? Maka, Datuk, dengan itu kami pemuda UMNO Pandan akan bekerja keras bersama Presiden Parti bagi memastikan PRU ke-13 nanti
UMNO sebagai tunjang terus kekal memerintah di Putrajaya dan merampas kembali kalor daripada Tanjung. Ini azam kami. Kita tak tahu pun. Maka kita dah berikan berazam. Oleh itu saya minta, saya seru pada kawan-kawan kita pada hari ini. Marilah kita sama-sama mendukung aspirasi yang telah dibawa oleh Datuk Seri Presiden kita. Mendukung matlamat berikut. Jangan ganggu. Saya nak berhentikan Datuk, ucapan Datuk tahun lepas. Datuk senang je. Jangan ganggu tugas Presiden. Presiden tahu apa dia nak lakukan. Daripada hebat saya, Presiden pun dah cukup hebat cukup adik. Jadi kita pemuda, di bahagian kita tukarkan. Jangan ganggu kepimpinan bahagian ni buat kerja. Kita bantu. Jangan cakap nak condemn. Kita bantu. Betul atau tidak? Alhamdulillah semua ada kesedaran pada malam ni. Hebat tu. Tak, insaf. Hebat. Tolonglah. Sebagai contoh kita tengok gagasan Satu Malaysia yang dibawa oleh Presiden telah mula diterima. Di mana-mana tak kira bangsa, tak kira umur. Jadi kita kena sokong gagasan ni, janganlah kita nak gagalkan pula. Kadang-kadang kita menentang pemimpin-pemimpin parti ni mengalahkan kita pula pembangkang. Pembangkang tak ada banding lebih. Itu kita yang pecah rahsia, pecah lubang. Kiri mainan lah. Jangan minta bukan-bukan lah pada pemimpin kat depan ni. Minta tolong sangat-sangat. Bagikan mereka tenang, berfikiran waras, lapang dada untuk memikirkan agenda-agenda parti seterusnya. Demi mempertahankan kuasa Melayu yang ada. Boleh tak? Alhamdulillah. Tak. Datuk, saya dekat masa ni pun saya nak sampaikan sikit lah hati saya ni dengan hati saya dengan kawan-kawan kat Pandan ni tu. Ya. Sampaikan. Saya nak minta pandang-pandanglah tak kami kat Pandan itu. Ya. Datuk, majlis tinggi dan itu. Pandang-pandang jeling-jeling. Bantu. Kami nak minta bantu sikit-sikit tu. Bantu. Kami bukan nak minta banyak, tak minta merepek pun. Bukan nak minta di timlah berhenti. Tak minta banyak pun. Apa yang kita dipandang minta apa? Kita nak rasa sikitlah keselesaan hidup. Betul tak? Dan kita pun tak naklah dalam perjuangan tersangkut minyak kita pun tak boleh isi. Betul tak? Jadi saya minta pihak-pihak atas ni tengok-tengoklah pandang-pandangkanlah sikit. Berjuang tak boleh berjuang sampai nak berjuang pun tersangkut. Dah semput dah naik. Sampaikan. Nak saya terpaksa cakap benda ni sahabat. Saya kena cakap. Betul. Luar hati sahabat-sahabat. Kalau dulu kita nak merdeka, datuk nenek kita bergolok bergadai nak capai kemerdekaan. Takkan kita nak pertahankan kemerdekaan ni pun nak kena golok gadai. Kalau datuk nenek kita hidup, dia tengok kita, dia menangis. Kau dah kena gadai je tak? Dia nangis ke? Jadi minta tolong-tolonglah pandang-pandang. Ya. Merah berkecam. Tapi saya bukan nak betul kadang-kadang kan. Telinga panas juga bila kawan-kawan yang bukan daripada kalangan pejuang ni kan. Jumpa kita kan. Alah cerita berjuang konon. Paper pun tak ada beli. Handphone pun kena bang. Kan sampai macam tu tu. Tak kesian naik. Terasa naik. Sabar. Saya pun sebenarnya tak berasal nak cakap banyak sebab kita ada lagi dua orang idola saya, ketua bahagian kita dengan presiden kita akan sampaikan amanah dan amanah lebih hebat daripada ini. Tapi yalah, saya tak nak cakap banyak. Saya bagi 3 minit 4 minit lagi je lah. Dah banyak dah. Banyak. Apa yang minta? Okeylah. Kita jangan buang masa. Okay, di kesempatan ini saya selaku Ketua Pemuda UMNO bahagian, di kesempatan ini saya nak mengucapkan tahniah dan terima kasih banyak-banyak kepada pergerakan pemuda UMNO kat Pandan ini. Kita telah berjayakan bermacam-macam program yang kita lakukan. Syukur alhamdulillah sokongan dan bantuan daripada sahabat-sahabat perjuangan semua. Maka sampai hari ini kita punya program semua berjalan dengan lancar. Terima kasih dan tahniah. Berapa banyak? Kepada pemuda-pemuda di bahagian Pandan ni. Berapa banyak program? Bagi tahulah program berapa banyak. Kita cakap banyak-banyak pun banyak. Kawan-kawan pernah tahu program kita buat. Sampai diorang pernah ikut.
Saya juga di kesempatan ini ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada pihak UMNO Bahagian di bawah kepimpinan Tuan Haji Abdul Ghani, Meja Izam, Saudara Syahmi Mamat kerana telah menyokong dan membantu kita Pergerakan Pemuda. Begitu juga kepada Pergerakan Wanita dan Puteri UMNO Bahagian yang telah menyokong pemuda UMNO Pandan ni dengan begitu jitu tanpa belah badinya. Mana setiap kali kita panggil ada program, insyaAllah mereka akan sampai. Tak datang 10, 3-4 orang wakil daripada dia orang akan sampai. Alhamdulillah, syukur. Terima kasih banyak Kak Shima, Zaidah. Dan saya juga ingin merakamkan ucapan terima kasih saya kepada Encik Syawal selaku penaja kita mesyuarat pada malam ni dengan spirit kita semua ni. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Tahun depan saya minta lagi. Dan kepada Datuk Adi Wijaya selaku Presiden Persatuan Silat Gayung dengan menaja kita punya persembahan tadi. Dan untuk pengetahuan umum semua, Silat Gayung ni Imam Khalifah dia yang besar adalah Datuk Presiden kita, Datuk Sri Najib Tun Razak. Ya. Jadi kita tak heranlah Gayung akan sentiasa bersama dengan UMNO ni. Dan di kesempatan saya nak juga ucap pada terima kasih kepada Kompleks Sukan Kampung Pandan kerana benarkan kita guna tempat dia untuk mesyuarat. Kalau tak, satu mungkin tengah padang atau buah pokok. Dan di kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan selamat Hari Ibu. Selamat Hari Ibu kepada Kak Shima, Zaidah dan semua kaum ibu yang berada kat sini. Saya sendiri bila sebab Hari Ibu nak ucap, mak dah tak ada. Jadi tumpang kasih Kak Shima je lah, umpama mak saya. Okey kawan, saya rasa saya berhenti kat sini. Tapi sebelum saya berhenti ni saya ada satu rangkap pantun lah. Pantun. Pemuda pandan, pemuda berani, sanggup berjuang dari pagi sampai pagi. Etikat dan iktizam tersemat di hati. Selangor akan kami rampas kembali. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Saudara Syamudin bin Muhammad, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Bahagian Pandan. Berikan tepukan sekali lagi buat beliau.